Biskut guys. Ini adalah pampers untuk newborn guys. Oh, pampers ibu ni. Ini pampers, bukan pampers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beba. Okey yang apa yang kita nak buat hari ni yang? Hari ni kita nak buat unboxing barang baby lagi. Iya. Tapi ni more untuk kepada baju pakaian dia semula. Dah macam-macam lagi. Macam-macam lagi, banyak lagi. Sebenarnya kita orang tak nak buat tapi sebabkan ramai yang DM yang suruh buat, nak juga tengok baju-baju yang korang beli comel-comel tu. So kita buatlah. Tapi sebenarnya kita kan berpantang bersalin kat Kelantan. So banyak barang-barang juga yang Tia dah post terus dekat rumah ibu Tia lah. Betul. Sebab nak mudahkan kita balik nanti tak perlu banyak-banyak guys. So kita unboxing yang mana yang ada kat rumah ni je lah. Okay? So jom kita tengok yang pertama. Let's go. Apa yang? Yang pertama yang? Yang pertama dah buka dah. Nak cakapnya apa ni? Tuala. Ibu dia excited nak tengok guys. Aku buka benda ni kan. Ini kalau masa dia mandi, lepas dia mandi, lepas tu pakai macam ni. Ini towel je. Cantik ya guys. Okay, lagi yang? Lepas tu kita ada Apa ni? ni saya punya lah. Untuk susu Kolek susu. untuk kolek susu sulung guys. Ini guys. Tak gitu. Ini untuk kolek susu ya. Jadi lepas tu kita ada tada, comel gila weh. yang ni cute kan. Yang ni kan Kak Ipah saya bagi. Tapi comel yang. Comel. Kita siapa nak tengok ni pakai, yang nak kita pakai. Comel weh, nampak ni korang. So cute. Cute tak? Dia boleh pakai untuk pergi jalan-jalan lah keluar. Betul. Tapi cute lah ni. Sumpah. Lepas tu kita ada baju. Baju kecil comel je weh. Kita ada spanduk guys. Ni dia set lah, ni set dengan ni. Oh, set dua ni. Comel ni betul. Ni. Comel lah guys. Baju-baju dia guys. Ini baju newborn dia kata. Newborn kecil je. Kecil je newborn. Tapi kita newborn kita tak beli banyak sangat guys. Sebab kita tahu baby ni cepat membesar. Juga kita beli. Tak ingat hari tu kita beli banyak. Betul lah guys, tak ingat guys. Saya ada tambah sebelum ni guys. Apa beli kita ingat ke? Ingat guys. Ni dia punya pair. Cepet. Okay. Ni baju-baju tak sana. Ini baju ni kita letak sana dulu. Lepas tu kita ada kain guys, kain lampin. Bedung. Untuk bedung dia nanti guys. Bedung guys. Bedung. Buka lah terus, kita kena basuh. Buka. Ni bedung juga. Bedung. Ini adalah bantal kecomelan etek guys. Comel ni. Comel basah. Lepas tu kita ada tisu. Tisu basah. Basah. Dan saya nak From anakku. betul, saya nak buka. Tapi tak tahu elok ke tak. So dah je lah. Ni waktu kita beli dengan Kak Bella kan. Tisu lagi guys. Banyak tisu. Ini apa ni? Kain lapin lagi? Ini jadi bapa kan? Nak tak tahu. Apa tak tahu, dia kain kecil. Apa ni? Dia buka dulu. Buka tengok dia tahu tak. Dia kata dia belagak dengan saya. Dia kata saya pandai mandikan baby apa semua. Saya kan gada kecil lagi. Banyak ada beradik. So saya pandai. Tengok tu. Ni apa? Ni apa? Apa? Tak kena tahu? Apa ni? Untuk kotor baby ya, untuk lap baby ya. Ni ya kan? Untuk lap baby ya. Untuk lap mulut dia lah. Mulut dia baca tu je aku. Ini untuk apa ni? Yelah awak tak tahu. Tak tengok tu untuk apa? Ini untuk Ni lah kain mulut lagi. banyak ni kain mulut guys. Memanglah ni kena banyak. Dia kan selalu muntah. Ini bukan kain mulut. Sumpah lembut. Gila. Nampak ni? Comel kan? Ya, comel gila. So ini adalah untuk untuk baju. Ini untuk apa? Untuk Lepas letak. apa ni? Hospital bag. Untuk Hospital letak bag. barang-barang saya. So
So kita tahulah dia dah senarai dah kat sini. Betul, ni tak apa, ini tak apa. Ikutlah kat sini kan. Ini untuk sabun-sabun apa semua. Betul guys. Untuk Senang je saya lah, guys. untuk saya dengan baby. Awak tak ada. Lah, Betul lah. boleh lah pergi gunung. Ada yang sibuk bapaknya. Orang lagi kita ada ni. Comel juga. Stocking baby. Bulu-bulus. Bulu-bulus guys, bulu-bulus. Bulu-bulus ni. Saya beli warna-warna macam ni lah. Warna biru macam tu. Sebab kau nampak gentleman kan? Baru nampak lelaki. Gabak. Wow. Ni guys. Satu ni apa? Mana? Ni apa buka tak lagi. So kita buka guys. Apa masalah awak ni? Ini kain lampin lagi guys. Untuk Bedong. boleh buat bedong guys. Buat bedong. Nak bedong mak dia pun boleh. Besar juga. Comel guys. Nampak? Nampak guys? Design dia cute. Cute guys. Nanti kita bahas-bahas semua ni. Sebab nak pakai. Okay, kita ada ni barang mandian baby. Ni brand Sebamed lah. Ini adalah kering-keringnya guys. Krim-krim. Lepas tu kita ada ni B. Apa? Breast pad. Buka lah. Tak ada buka. Ni tak apa. Mana lebih tahu kita tengok lagi dalam kan tu. Breast pad dah ni. Untuk ni tak nak bagi susu meleleh. Oh, jadi ni dekat ada. Sini apa ni? Apa tu? Biskut guys. Ini adalah pempah untuk newborn guys. Oh, pempah ibu ni. Ini pampers, bukan pampers. Ni untuk orang kata Orang kata untuk macam treatment lah macam tu. Untuk maknya guys. Yang tu treatment macam tu. Terima nak dia. Iyalah lebih kurang gitu. Lebih kurang pampers lah, pampers tak. ibu. Untuk jaga pempah ibu guys. Okay, kita ada lagi guys. Dan kita ada pemanas guys. Tu bukan pemanas lah. Kita ada kap, apa ni kap? Bukan katil, apa ni panggil? Tempat letak baby. Bukan. Mainan ke? Ni guys, kita tahu apa guys. Ni untuk kak. Ni kita apa? Untuk letak pempah. Lepas tu letak baby situ. Ni dah tempat letak baby lah ni. Betul lah, tempat letak baby. Cuma nak letak pempah gitu. Tak ada cakap lain. Ni apa lagi guys? Wah, ini baju juga. Tengok sosok. Baju. Baju juga guys. Buka terus. Bukan. Ni guys, korang tengok kan baju. Ni comel. Ni jom-jomel ni apa? Comel. Ni romper. Jomelnya. Dia ingat dulu pergi pakai baju gini dulu kecil-kecil. Ya ke? Adik tahu kau ni baju adik? Ni lembutnya lagi. Ya. Ni lah. Okay, boleh pakai. Betul. Lembut kain dia. Suka. Baju lagi. Ni romper guys. Romper. Okay. Romper. Kasih buka. Apa ni? Ya. Buka lah tengok. Sabarlah. Ini stokin mami dia ni guys. Stokin untuk buat yang Rafi guys. Ini okey untuk berpantai. Ya, Dia cantik. kuih banyak gila saya beli. Tapi saya rasa ni tak cukup. Kena beli lagi. Betul. Nah. Lagi? Wah, comel. Wah. Ni ada set untuk dia punya baby care kit lah. Oh. Orang kata semua ada kat dalam ni guys. Oh, so tak mau pergi jadi doktor Untuk juga? sikat rambut, kaci kuku, semua. Satu set. Ni penting juga sebenarnya untuk penjagaan baby. Lagi-lagi Comel kan? Lagi ni apa ni? Botol ni. Tak dapat nak botol ni. itu ialah, tapi banyak juga barang yang Oi. dah sampai dekat rumah ibu saya. Macam botol susu, saya terus post kat sana lah. Macam bathtub apa semua tu yang besar-besar tu saya post kat sana sebab senang nanti kan. Tak payah bawa banyak barang. Kita ada. Tada! Ini Ni untuk apa yang baby. apa yang guys. baby. Dia gantung-gantung macam tu. Yang bergantungnya guys. Ni nanti saya ke pasar nanti kan guys. Okay. Yang ni korang dah tengok kan. Jadi kita ke pasar nanti. Kita tak dulu yang ni.
bedong lagi. Buka dulu. So, kita ada beli ni banyak baju-baju kat dalam ni. Kita shopping ada baju-baju ni kan. Okay, baju yang pertama comel gila ni. Tahu tak? Saya rambang mata gila tengok baju situ. Comel dia comel and nampak macam kalau baby pakai tu handsome. Tapi jangan risau, kita tak beli yang 0 sampai 3 kan. Kita banyak beli yang 06 hingga kita banyak beli 6 hingga 12. Cantik tak guys? Dia satu set. Satu set. Ni satu. Ya Allah, tak sabar tengok anak pakau ni. Mesti jadi orang koplak gitu. Lepas tu kita ada Sayang. Ni biasalah. Ini untuk yang benar macam biasa kan. Singlet kena beli juga. Singlet. Takut dekat kampung kan panas. Sebab anak saya kata kan. Takut dia panas kan. Sebab beli baju macam ni juga. Kata-kata anak saya nanti. Urusan ni nanti. Ni comel gila guys. Ni comel gila. Sekejap saya tunjuk. Kita beli. Ini kita beli satu set kan. Ni baby polo. Baby polo guys. Ini kita beli berapa ni? Kita beli yang 12, 6 ke 12. Hingga 12 kan? So boleh 9 12. Ui, comel lah baby polo ni. So lagi kita beli. Ini adalah stocking lah kata. Lepas tu dengan kepalanya macam tu. Ni yang seterusnya. Ni comel kau guys, satu set guys. Dia ada satu set guys. Tapi ni kita pakai pergi. Ini pergi jalan-jalan boleh lah. Jalan-jalan ke kan. Wih, comel. Lagi yang? Kena pakai dan mengorek. Mengorek. Anak lagi. Tada! Ni dia pilih. Ya guys, saya pilih macam ni guys. Ni dia pilih guys. Sebabnya saya dulu masa kecil-kecil saya suka pakai baju macam ni. Senang kan? Ni. Ting. Okey, lepas tu kita ada tada! Baju sepasang lagi guys. Ini macam style lah sikit kan. Dia ada macam dalam tu. Dia kemeja, lepas tu ada t-shirt dekat dalam kan. Macam ni. Kecil-kecil dah style Betul. Sebab tu saya cakap kan. Anak saya kecil-kecil dah nak jadi ahli koplat Ini kau berat lah. Ni baju biasa je untuk harian dia. Baju dia untuk main dekat tanah kan. Ni baju kat rumah lah. Macam tu. Okey, lepas tu kita ada ni kita ada beli hari tu juga. Baju juga guys. Banyaklah baju dia juga tapi wow, ni romper juga. Romper. Ini pun romper juga. Lembut weh kain dia. Kenalah pakai selesa-selesa kan ni Ni romper juga. Ni senang lah Bi. Kalau dia nak pakai kan. Pakai tu kena beli banyak romper. Senang kan. Lepas tu kita ada ni. Guys, ini rasanya bedong kot juga. Betul bedong tak? And stokin dia, stokin. Stokin. Putih, comel kan. Putih, melepuk. Okay. Ini pun untuk bedong juga. Guys. Bedong ataupun orang kata boleh guna banyak tu. Macam tengok. Dia boleh guna untuk nursing cover. Boleh guna untuk menyusu, untuk lapis susu. Banyak ya. Okay. Ini apa? Tuala. Ini selimut. Selimut dia lembut guys, betul guys. Lembut gila ni. Boleh buat tidur nanti. Lembut betul. Betul lembut. Memanglah. Ni besar. Tengok habis berapa. Besar lah. Bermakna adik tak boleh guna lagi. Dia kena daddy pakai dulu. Lepas tu baru adik pakai. Adik kena dengar. Daddy pakai dulu. Okey, lepas tu kita ada baju ni Ben. Banyak warna putih. Baju. Yang kita akan standby nanti. Inilah dia. Baju new born lah. Baju new born lagi. Ni stocking dia guys. Stocking ini apa ni? Minyak itu. Minyak itu. Ini nursing butter. Nursing butter. Untuk luka-luka kan. Luka-luka halus. Ini untuk lap mulut. Okey, lepas tu.
Ini untuk menyusu juga lagi. Banyak dia beli ni sebab dia nak standby. Ni apa semua. standby je lah kan. Untuk susu. So kita ada apa ni? Baju lagi. guys. Comel tau. Comel kan. Buka terus. Tengok, tada. Comel. Baju apa lagi? Tapi kain dia macam tebal sikit. Itu dia. Comel kan? Dah. Simpan. Comel. Daddy dia nanti perangai nak pakai. Iyo, comel yang ni baju baby ni. Lepas tu guys, kita ada apa ni? Ubat-ubat. Oh, ni minyak telur. Kata bak. Ini baby oil. Baby herbal cream. Ni semua daripada Ini Tropica. bedak kan? Tak apa banyak lah. Dia bedak. Ini bedak kan? Lama tak bawa baby. Lepas tu guys, kita ada Baju lagi. Banyak ada beli, tak boleh beli baju dah. Ini waktu rumah ni. Rumah ibu tu. Dekat sana pun banyak juga. Kita semua banyak, tapi memang banyak lah saya hantar kat sana terus. Baju roper guys. Gadang. Comelnya. Comel. Ni baju dia. Kita banyak beli baju. Roper. Berjanggut ni daripada baju. Newborn ni banyak dah sana. Mungkin newborn dia pakai yang mana aja. Dia nak baju jalan kena banyak. Ayo jalan kena banyak. Ataupun kat rumah pakai ni je. Jadi handsome. Ui, kat rumah apa handsome? Ya. Dia nak tengok bapak dia Essence selalu. Ni. Lagi kan? Baju. Ni pun sama. Warna navy blue. Nampak gentleman. Navy blue. Comel. Aku tak boleh bayar ke kalau nak pakai nanti kan? Ya, dia ada. Gebu kan. Itu yang semboy kan? Siapa Lepas yang? tu kita ada. Tahu tangan ke tu? Ni saya nak diteka. Ikut dah. Ini untuk perut baby guys, untuk tali pusat nanti. Ini dia. Confident lah ni. Betul tak? Ni untuk barut. Baru tu dekat apa? Barut tu untuk pakai perut. Untuk pusat kan? Kau tu besar. Untuk kasih pusat dia duduk ni. Sama je lah. Ya. Tak. Lepas tu ni last ke? Dah dah. Ni ada lagi lah. Ni second last. Saya buka terus. Cepat. Tapi saya tak tengok Ni lagi apa guys? Oh, ini. Betul. Stocking. Ni ada. Ada stocking. Sarung kaki, sarung tangan. Ui. Ni barut juga. Barut lagi. Ni barut yang berjenis bertali lah. Baju ni apa tak nak bagi panas. Ni singlet. Banyak juga ni apa yang. Saya kata ni banyak ni. Rumah ni lagi. Ini ni apa lagi singlet. Ui. Kita kena banyak beli singlet juga sebab Ila takut panas. Baik kita buka dulu kan. Buka terus. takut panas. Tak panas je kan. Baju untuk duduk rumah orang kata. Ini baju dia berjalan guys. Buka terus. Baju macam basketball macam dia baju bola ni soccer. Nampak? Ni Nanti kan. baju newborn juga. Orang kata tak apa beli banyak. Nanti boleh prepare untuk anak kedua ke kan. Guys, Ataupun boleh bagi orang ke. cantiknya. Cantiknya, Kosongnya. gentleman. Gentleman terus guys. Ini kita ada apa lagi? Ni barut. Ini pun sama. Ni barut yang jenis bertali. Ini pun sama. Dua ke warna merah? Ya, ini pun dua. Mana lebih tahu? Ini pun dua. Saya terbeli dua. Tak apa. Takut. Takkan je. Salah guys, aku salah cakap. Stocking. Oh, stocking dengan ni, tak tanya. Stocking letak itu bintang putih ni. Gitu. Pilih pasir-pasir. Ni saja. And the last one. The last unboxing kita Untuk kali ni ialah iaitu ni dari Bizu. Bizu. Apa ya? Ini tak ada, ni barang baby. Oh, ini Ni untuk cooling powder, baby powder. Ini untuk calling baby lotion guys. Ya, dah Supaya habis. kulit anak lembut dan selalu lembut. So itu sajalah guys. Kita Itu nak buat sahaja. kita. Bukan kita nak buat, kita dah buat. Macam ni lah je lah. Dia cakap itu saja guys. Tak itu saja sangat pun ni guys. Tengok. Itu saja. Ini yang ada dekat rumah
Puchong guys. Yang dekat rumah ibu nanti saya tak tahu macam mana guys. Tapi yang saya tahu banyak masuk order. Keting. Masuk dekat Gmail saya guys. Banyak yang saya order lah. Iyalah. Yelah tu keperluan dia juga. Betul. Tapi saya tak kisah guys. Supaya saya nak anak saya handsome boy terus. InsyaAllah. So guys, kalau yang tak puas lagi nak tengok kita unboxing, korang boleh komen. Long, nak lagi unboxing. So kita akan buat lagi. So korang jangan ingat tak cukup lagi ni. Banyak lagi apa yang tak cukup. Botol susu, apa tu, sterilizer apa semua kan. Banyak kan sebenarnya. Kita terus dah push kat sana. Betul. Supaya kita balik nanti tak banyak barang lah. So Semua kita dah berpantang dekat sana. So sampai sini sajalah konten kita. Maaflah kalau barang macam sikit. Betul. So kita jumpa next content. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.